Dan sekiranya pada waktu mudanya dia terlalu aktif, jadi kesan dia pada usia yang meningkat tu dia akan lagi cepatlah. Yang mana arthritis ni yang menyerang tanpa kenal usia ni, dalam usia yang bagaimana, doktor? Adakah berbeza lingkungan usia, kanak-kanak ke, remaja ke, belia ke, warga emas ke, ataupun adakah sama orang kata apa, kesan-kesan arthritis terhadap golongan-golongan yang usia bagaimana? Okey, kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan lah kan. Kumpulan, baik. Kumpulan pertama ni yang dapat pada usia kanak-kanak. Ini sangat jarang berlaku. Tapi biasanya disebabkan oleh penyakit seperti kita panggil juvenile rheumatoid arthritis. Maksudnya dia dapat arthritis pada peringkat yang sangat muda. Kadang-kadang kurang daripada 12 tahun. Tapi sangat jaranglah berlaku. Kumpulan yang keduanya, kumpulan remaja sampai ke umur dalam 30-40 ni kebanyakannya disebabkan oleh kecederaan lah. Sama ada sukan, bola sepak, rugby, jatuh motosikal semua. Dan kumpulan ketiganya antara 40 hingga 50 tahun ni kebanyakan disebabkan oleh usia. Dan sekiranya pada waktu mudanya dia terlalu aktif, jadi kesan dia pada usia yang meningkat tu dia akan lagi cepatlah. Dia akan dapat lebih awal daripada umur 40 tu.